Wallahu alimun bidhatis sudur. Yukhfu, bunyi kha tu tak clear kan? Kha satu dia kena clear, yang kedua ketebalan tu tak nampak. Yukhfu kan? Yukhfuna fi anfusihim, bagi clear fa. Fi anfusihim ma la yubduna lak. Lepas tu sebelum tu kan, sebelum tu saja saya lepas dulu kan, bunyi lam dia tak bunyi clear. Makna bila lam tak clear, lam tu kakak tak buka, bukan tak buka, dia ruang. Kalau kata kita buka rahang tu nampak nampak macam kita buka rahang tu ngangor. Tapi dia ada satu kes yang kita kata buka rahang di bahagian dalam mulut, bukan luar mulut. Contoh bila baca ayat ni kan tadi, al-haqqi dhanna al-jahiliyah. Saya baca ayat ni ya, kak tengok mulut cik tau. Okey. Thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. Siapa yang nampak? Siapa yang fikir macam tu no? Orang jahil. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. Kena cukup nafas kan? يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Bagi nampak clear lam. كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم
بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبزر الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Bagi clear lagi Kak. Ha? Bagi clear lagi kan. Kak mana nak bagi clear tu tak tahu no. Okay. Bila Kak masuk. لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Ini huruf tu nampak clear. Alaihim tak clear. Dia punya lembutnya. Okay.